Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kembali lagi ke kelas PDPR Bahasa Melayu bersama Cikgu Najwa Tun. Baiklah, pada hari ini tema kita ialah angkasa lepas. Kita sudah lama berada di bulan. Sekarang ini kita ingin pulang ke bumi pula. Jadi sebelum kita pulang ke bumi, kita perlu buat apa? Ya, kita perlu baca doa. Seperti kita nak belajar, kita perlu baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.3.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Kriteria kejayaan. Murid dapat yang pertama, melengkapkan sekurang-kurangnya 3 maklumat berdasarkan video, gambar dan teks penghadang jalan raya yang didengar, ditonton dan dibaca dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyampaikan cerita penghadang jalan raya dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Cuba murid-murid perhatikan dahulu gambar berikut. Gambar apakah itu? Soalan yang pertama, apakah yang ditunjukkan berdasarkan gambar berikut? Gambar apakah itu? Gambar penghadang jalan raya. Soalan cikgu yang kedua, di manakah lokasi pemasangan penghadang jalan itu? Di lebuh raya, di jalan raya. Ya, tepat sekali. Dan yang ketiga, pada pemerhatian kamu, berapakah jenis penghadang jalan yang terdapat dalam gambar berikut? Ya, terdapat 4 jenis penghadang jalan. Jenis penghadang yang pertama iaitu di sebelah atas kiri itu merupakan penghadang separa tegar yang diperbuat daripada besi tersebut. Jenis penghadang yang kedua pula iaitu yang di bawahnya iaitu penghadang tegar iaitu diperbuat daripada konkrit maupun plastik. Seterusnya yang ketiga ialah penghadang lentur. Penghadang lentur ni lebih murah dan lebih mudah dipasang. Kebiasaannya ia dipasang pada tengah-tengah jalan. Jika kamu lihat penghadang lentur ini terdapat pada gambar yang ketiga iaitu bahagian atas sebelah kanan, dan jenis penghadang yang keempat iaitu jenis penghadang jenis baru iaitu penghadang jalan penggelek. Ianya lebih maju dan lebih selamat untuk digunakan. Jadi, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah penghadang jalan beroda berfokuskan kemahiran mendengar dan bertutur. Farisha sedang menonton dokumentari dalam komputer. Dia mengajak murid-murid semua untuk melihat dokumentari bersama-sama. Tapi sebelum tu, murid-murid tahu tak apa yang dimaksudkan dengan dokumentari? Murid-murid boleh menyemak perkataan pada PRPM, iaitu maksud dokumentari dalam Kamus Bahasa Melayu ialah tayangan, filem televisyen atau acara radio yang memaparkan menceritakan maklumat fakta sebenar tentang sesuatu perkara, subjek dan lain-lain. Singkatnya ialah filem atau tayangan. Mari kita lihat video ini bersama-sama. Baiklah, kita telah menonton video penghadang jalan ini bersama-sama. Jadi murid-murid semua tahu tak bahawa penghadang jalan raya beroda ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri, iaitu inovasi penghadang jalan raya beroda yang lebih cekap diperkenalkan bagi mengurangkan impak kemalangan. Murid-murid boleh membuka buku teks pada halaman 133. Kita lihat 4 gambar ini bersama-sama. Gambar yang pertama, silinder beroda menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran. Kalau dahulu kita menggunakan tenaga impak, sekarang sekiranya kita menggunakan inovasi penghadang jalan raya beroda ini, ia akan menukarkan tenaga impak kepada tenaga putaran. Yang kedua pula, tiup keluli dan silinder plastik mudah lentur pada roda dapat menyerap hentaman. Jadi kita lihat dalam gambar, tiup keluli dan silinder plastik tersebut yang merupakan yang berwarna kuning itu. Ia dapat menyerap hentaman dan sekaligus mengurangkan impak kemalangan.
Gambar yang ketiga, kerangka atas dan bawah beroda mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari jalan raya. Itulah fungsi dia untuk mengapit tiup keluli dan silinder plastik tersebut tadi tu. Okey, yang keempat, kesan pantulan cahaya pada silinder lebih terang, jelas kelihatan ketika gelap. Kalau kita lihat, warna yang dipilih juga merupakan warna kuning. Warna kuning iaitu warna yang sememangnya terang. Aktiviti sebelum pulang ke bumi. Jom kita lengkapkan dialog perbualan ini bersama-sama. Ini merupakan perbualan antara Farisha dan ayahnya. Ayahnya bertanya, "Farisha, apakah yang sedang kamu tonton dan baca itu?" Farisha menjawab, "Saya menonton dan membaca." Isikan tempat kosong berikut. Ada clue cikgu beri di situ. Apa dan juga tajuk. Ya, Farisha menjawab, "Saya menonton dan membaca dokumentari tentang penghadang jalan raya beroda." Murid-murid boleh menjawab dan melengkapkan dialog ini berdasarkan buku teks halaman 133, iaitu maklumat yang telah kita baca dan bincangkan bersama-sama tadi. Dialog yang kedua, cuba ceritakan keistimewaan inovasi penghadang jalan raya beroda. Farisha menjawab, "Oh, sangat menarik inovasinya ayah. Antara keistimewaannya, cuba murid-murid cari apakah kelebihan inovasi ini." Ya, iaitu jawapan dia pada muka surat 133 yang kita baca tadi, iaitu berdasarkan 4 gambar berikut. Oh, sangat menarik inovasinya ayah. Antara keistimewaannya ialah silinder menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran, tiup keluli dan silinder plastik mudah lentur pada roda dapat menyerap hentaman, kerangka atas dan bawah beroda mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari jalan raya, kesan pantulan cahaya daripada silinder lebih terang dan jelas kelihatan ketika gelap. Ayah bertanya lagi, "Wah, banyak keistimewaannya. Mengapakah inovasi itu perlu diperkenalkan?" Inovasi itu perlu diperkenalkan supaya apa? Cuba murid-murid cari apakah tujuan inovasi tersebut diperkenalkan. Ya, inovasi itu perlu diperkenalkan supaya dapat mengurangkan impak kemalangan. Baiklah, terima kasih murid-murid kerana telah melengkapkan dialog bersama cikgu. Jadi sekarang ni segmen Jom Berlakon dan rakamkan lakonan murid-murid. Murid-murid diminta untuk bercerita menggunakan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Kita telah melengkapkan dialog tersebut. Jadi, mari kita baca bersama-sama. Dialog di antara ayah dan Farisha. "Farisha, apakah yang sedang kamu tonton dan baca itu?" "Saya sedang menonton dan membaca dokumentari tentang penghadang jalan raya beroda. Cuba ceritakan keistimewaan inovasi penghadang jalan raya beroda." "Oh, sangat menarik inovasinya ayah. Antara keistimewaannya ialah silinder menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran. Tiup keluri dan silinder plastik mudah lentur pada roda dapat menyerap hentaman. Kerangka atas dan bawah beroda mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari jalan raya. Dan kesan pantulan cahaya pada silinder lebih terang dan jelas ketika waktu malam." Wah, banyak keistimewaannya. Mengapakah inovasi itu perlu diperkenalkan? Inovasi itu perlu diperkenalkan supaya dapat mengurangkan impak kemalangan. Sekarang giliran murid-murid pula baca dialog ini menggunakan intonasi, gaya dan sebutan yang betul. Kemudian rakamkan audio dan hantar pada cikgu. Sekarang ni, cikgu nak mengajak murid-murid semua, mari bereksplorasikan diri, iaitu murid-murid perlu membuat latihan live worksheet di pautan yang telah cikgu letakkan di WhatsApp. Jadi, apakah kehendak soalan? Lengkapkan dan ceritakan maklumat yang diberikan dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Jom kita semak bersama-sama. Telefon Braille. Farisha menonton video tentang inovasi penciptaan telefon Braille untuk orang cacat penglihatan atau orang buta. Okey, murid-murid perlu baca satu persatu maklumat yang disampaikan dan yang diceritakan. Okey, Robert Young ingin membantu golongan OKU penglihatan dengan menggunakan telefon pintar supaya lebih efektif. Gambar yang kedua, beliau mendapat idea selepas membuat kajian tentang tulisan Braille. Gambar yang ketiga, beliau membangunkan aplikasi Android dan mencipta perekat berbentuk bulat yang dilekatkan. Gambar yang keempat, kini OKU penglihatan dapat menaip dengan mengenal pasti bulatan yang terdapat pada perekat tersebut. Wah, hebatnya ciptaan telefon Braille ini. Okey, sekarang murid-murid perlu melengkapkan dialog antara ayah dan juga Farisha. Ini menggunakan pilihan jawapan yang telah diberikan. Wah, leka sungguh Farisha. Apakah yang sedang kamu tonton dan baca dalam YouTube itu? Ayah, saya sedang menonton video tentang apa? Untuk apa? Yang dicipta oleh siapa? Beliau ingin buat apa dengan menggunakan apa barangnya supaya
Supaya tujuannya apa? Jadi cikgu nak murid-murid buat akses kendiri ini di handphone, di telefon bimbit masing-masing. Jadi ringkasan tugasan kita pada hari ini, yang pertama, cikgu minta murid-murid melengkapkan dialog. Yang kedua, cikgu nak murid-murid semua rakam lakonan dialog murid-murid dan hantar kepada cikgu. Sama ada nak guna audio boleh, guna video pun boleh. Dan yang ketiga, buat latihan live worksheet. Okey, sekian. Itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Siapa berusaha, dia pasti berjaya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa daftar kehadiran dan hantar tugasan untuk melayakkan murid-murid menambah mata di kelas dojo. Bye. Assalamualaikum.